sejak bila beroperasi? Daripada pertengahan bulan 11. Bulan 11 tahun bila tu? Tahun 2014. 2014 ya. Mana sehingga sekarang dah hampir berapa lama? 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan. Okey, jadi kita sekarang berada di mini pentas yang terdapat di Hang Tuah Food Court ya. Biasanya event ni diadakan berapa lama sekali? Mungkin dalam 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Jadi pentas ni terbuka kepada mana-mana pihak ya. Mana-mana pihak untuk yang menyewa ya. Yang untuk menyewa. Kalau berminat boleh lah. Okey, jadi pentas ni biasanya event dia diadakan daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Kita beroperasi daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Oh, jadi waktu itu memang dibenarkan lah. Waktu itu dibenarkan. Ya. Nah, okey, sebentar nanti kita akan tinjau lokasi yang lain pula ya. Boleh. Satu lot yang terdapat di Hang Tuah Food Court ya. Jadi sekarang ni lot ni apakah jenis makanan yang disediakan? Dia makan Thai food. Thai food ya. Macam-macam berapa menu kata? Banyak ke? Ya, banyak. Menu semua disediakan di sini. Oh, dah ada lengkap. Ada lengkap semua, sambal semua kita ada. Okay, lot yang kedua ni. Lot yang kedua ni apakah jenis makanan yang disediakan? Dia asam pedas klepot. Asam pedas klepot. Melaka punya. Melaka Special. Ori Melaka Ori Melaka. Memang pure Melaka lah. Pure Melaka. Biasanya harga yang ditawarkan berapa? Dia paling rendah RM9 lah. RM9 ya. Dia memang dah fleksibel lah. Memang sesuai untuk menjamu selera di Hang Tuah Food Court ya. Betul. Apa kata kita pindah sebelah tadi? Boleh, silakan. Okey, sekarang lot ni apakah jenis perniagaan ni? Dia ni beraneka mi ya. Aneka mi ya. Ya, aneka mi bermacam-macam menu disediakan lah. Seperti mi laksa. Lebih kurang ada lebih pada 10 menu Ya, lebih pada 10 mi udang, laksa tom yam, laksa kari nyonya Betul. Laksa Kelantan, laksa pun ada Betul, semua memang ada. Kalau datang ke Hang Tuah Food Court ni memang menempati cita rasa Betul. Okey dia Selain daripada makanan, nampaknya dalam Hang Tuah Food Court ni terdapat juga kios-kios pakaian ya. Betul. Agaknya ada berapa kios ni? Di sini kita ada, buat masa ni kita ada 1 kios lah. 3 kios ya. Di luar ada 2? Di luar ada 2 ya, di dalam ada 1. Dalam ada 1 ya. 3 kios ya. 3 kios ya. Cuba kita tinjau sini tengok ni. Boleh, silakan. Okey dia. Hang Tuah Food Court ni waktu perniagaan dia bermula daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Okey, kami beroperasi dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. 10 malam Ya. Katanya di sini ada minuman yang paling special. Apa dia? Okey, kat sini paling special kita punya air batu campur lah. ABC ya, ABC. Ini dah jadi satu fenomena dulu Fenomena, betul. Okey, air batu campur dia jenis macam mana tu? Dia ada biasa, ada special. Kalau yang special tu ada ais krim dekat atas dia. Ada aiskrim. Ada ais krim dia. Harganya macam mana ni? Harga RM3.50, RM3.50 untuk ABC biasa, RM4 untuk ABC special. Memang harga di pasaran biasa lah. Pasaran, betul. Walaupun food court ni dengan aircon dia, Betul. dengan suasana yang selesa. Betul. Dan di sini juga terdapat big screen Kita ada big screen kat kanan untuk tayangan untuk tayangan. Betul. Sambil makan sambil menonton. makan sambil menonton. Sambil menonton. Jadi Betul. apakah saranan daripada you sendiri lah kepada orang-orang yang menonton YouTube partner program ni? Okey, kami di sini mengalung-alungkan kedatangan pelanggan maupun daripada Melaka ataupun dari luar untuk cubalah kita punya
Berbagai menu makanan. Makanan segala makanan yang disediakan. Ada western, Ya, kita ada western, Little Walk, kemelayuan. ada sikit dengan macam ala-ala Chinese food, Chinese food, betul. Indian food pun ada. Indian food ada. Okey dia. Ya.